Nah ni buat kebun durian pun cantik guys. Tepi jalan. Sama tanah tu yang sebelah sini sepadan dengan rumah burung kat situ. Okey, yang dekat sini tanah dia sedikit cerun ke bawah. Sepadan dengan sawit. Okey guys, sekarang saya ada satu inspection dekat air Karah, Lenggong Perak. Kita ada satu tanah non bumi 2 ekar freehold. Tapi tanah ni tak boleh jual dekat non bumi. Sebab owner dia Melayu, so saya kena jual dekat Melayu. View dia cantik dekat sini. Sekarang ni hujan, so dia berkabus dekat sini. Okey, saya zoom sikit. Okey, nampak tu. Tu kabus kabus. Tepi jalan tanah ni tepi jalan, boleh buat rumah, sesuai buat rumah, buat kebun pun boleh. Bawah tu dia berteres. Okey. Ini tanah yang sebelah sini dia rata. Okey. Dekat sana kita ada nampak view. Yang sebelah sini dia sedikit bercerun Okey, sebelah sini dia rata balik. Okey. Lepas dia sebelah sana dia cerun sikit.